melalui lawatan kerja ke Pusat Kajian Organik Terpadu PKPOT di Nunusia. Yang hormat jeneri kata Nunusia. Malang, Indonesia baru-baru ini, pihak kajian negeri telah mengenal pasti beberapa jenis benih padi yang mempunyai beberapa kelebihan berbanding benih padi yang sedang digunakan di negeri ini. Terdapat dua jenis variety yang akan dibuat kajian lebih mendalam, iaitu HMS 700 dan HMS 70D bagi dibuat penilaian daripada setiap aspek bagi melihat kesesuaian untuk ditanam negeri ini. HMS 700 ini bermakna setiap tangkai dia boleh hasilkan sehingga 700 biji padi. Berbanding dengan padi di negeri kita, puratanya dalam 200 saja, itu pun penat dah sampai. Dan HMS 70D ini bermakna tempoh kita boleh tuai hanya dalam tempoh 70 hari kita boleh tuai dah. Tempoh matang dah tu, 70 hari. Berbanding dengan tempoh matang padi di negeri kita ni antara 100 hingga 120 hari. Selain itu, melalui kerjasama di antara kerajaan negeri dengan Agensi Nuklear Kebangsaan dan juga UiTM sedang dalam peringkat kajian untuk mengembangkan benih padi sedia ada kepada beberapa variety yang baru yang akan dibuat kajian di tempat benih seluas 20.5 hektar di Kampung Sungai Mati, Tobiak, Pendang. Kawasan tersebut dikelola oleh syarikat persendirian yang kerjasama rapat dalam menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat lahirnya benih padi pertama di negeri Kedah, insyaAllah. Pihak Malaysian NPK Fertilizer Nafas juga membantu dalam penyaluran input tambahan pembaikan struktur tanah agar benih padi yang ditanam sesuai dan bermutu. Di antara usaha lain yang telah dirancang untuk dijadikan sebagai tapak benih penanaman benih padi Kedah adalah seperti bersama penduduk tempatan mengerjakan tanah-tanah terbiak. Contohnya di Tualang, pokok senar seluas 70 hektar. Kubang Sepat, Megat Dewa seluas 288 hektar. Di Langkawi seluas 28 hektar serta Jabatan Pertanian di Kedah. Di Jalan Kuala Kedah juga ada kawasan yang akan dijadikan sebagai tempat penanaman benih ataupun ladang benih. Perbincangan bersama pengkaji benih padi tidak terhad di dalam negara sahaja, pihak China Agriculture Technology Institute dari Chongqing, China juga ada menawarkan usaha sama untuk mengenalkan variety benih padi hybrid yang dikatakan dapat meningkatkan hasil padi sehingga 19 tan per hektar. Ada negara-negara pengguna beras yang telah menggunakan pakai variety benih padi hybrid ini yang terbukti dapat meningkatkan hasil padi seperti India, Vietnam, Thailand dan Myanmar.